panas sangat. Aku tak suka kat dia. Nak balas dendam. Logik lah. Memang. Aku. Dia rumah bagi lemon air aku. Kata. Abang sejuk sangat. Sebab juga. Dia ni pasal apa? Bertemu lagi. Sekian lama. Aku memang jarang nak buat story, buat status ni. Tapi aku nak pesan satu kat orang-orang semua. Yang order kat kedai makan ke, kat mana ke. Tak kisahlah mana-mana pun. Okay. Aku adalah seorang customer ni. Okay. Dia order lemon panas. Okay. Aku buat lemon panas. Okay. Kau hantar kat dia. Lepas tu dia kata lemon ni panas sangat. Dia kata nak balas dendam ke apa. Dia ni ada lah masalah sikit Dekat sini. Tak payahlah beritahu kat mana. Dia ni selalu lari makan tak bayar. Okay. Allah nak habis dah video ni punya pendek. Okay, aku cakap laju sikit Okay, dia ni ada lah masalah sikit. Okay. Selalu lari makan tak bayar. Okay. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Ada masalah. Tapi aku tak ada masalah dia. Okay. Dia kata macam aku ni, seolah-olah aku ni macam tak suka kat dia. Adalah tak suka, tapi aku tak ambil benda tu personal. Okay. Benda ni tempat aku kerja. Okay. Bukannya aku bos. Kena faham tu. Aku tak ambil benda tu personal. Tapi tanggungjawab aku lah. Aku nak pernah minta duit laporan. Okay, dia ingat aku tak suka dekat dia sebab aku buat lemon panas sangat. Dia order lemon panas. Aku bagi lemon panas, dia kata panas sangat. Aku tak suka kat dia, nak balas dendam. Logik lah. Memang. Aku. Tapi biasalah, okay. Aku ni kerja kat restoran ke, kedai makan ke, kantin ke. Dah pengalaman banyak lah jumpa macam-macam orang. Bagi aku biasa benda ni. Okay. Tapi aku nak pesan tu yang agak kebodohan tu. Dia bukan apa nak. Dia ada sebab dia buat macam tu. Dia nak cari pasal dengan aku. Okay. Ada lah sebab apa aku tak tahu lah. Dia nak cari pasal sebab apa aku tak tahu. Dia memang okay, dia ada masalah. Dia tak berhati apa-apa dengan aku. Sebab tu dia cakap macam tu. Tiba-tiba. Okay. Tapi logik dia tu agak memang tak boleh masuk akal.